pelajaran sejarah. Okey, seterusnya. Aku seorang guru. Setiap hari, aku melangkah ke kelas dengan satu harapan, agar ilmu yang disampaikan mampu difahami dan dimanfaatkan. Namun, tidak semua berjalan seperti yang dirancang. Ustaz Hidul untuk perempuan. Kalau untuk dua orang lelaki, Azani Zani. Aziz, bangun. Faham tidak? Apa yang kamu faham? Ada ketika usaha yang dicurah belum membuahkan hasil. Faham. Cuba terangkan apa yang kamu faham. Kamu semua faham tidak? Pelajar keliru. Aku tertanya, di mana silapnya? Soalan senang pun boleh salah. Apalah nak jadi dengan budak-budak zaman sekarang ni. Lepas ni kelas apa Bahasa Arab. Alah. Awak tak suka ke kelas bahasa Arab? Bukan tak suka, tapi kelas Ustaz Z tu boring lah. Susah nak faham. Kan, Ustaz tu garang sangat. Takut saya nak tanya. Betul. Dah pukul 2. Jom masuk kelas. Jom. Dan ketika itulah aku sedar dalam dunia pendidikan yang berubah, pendekatan aku juga perlu berubah. Maka aku mula belajar semula. Menggali ilmu baharu, mempelajari kaedah baharu. Malam jadi siang, letih jadi biasa. Semua demi satu, supaya mereka faham. An-nasyatat. Ikan segar. Okey kelas, siapa nak main game? Bila kita ubah cara, mereka mula memberi respon. Hari ini, aktiviti kita pada hari ini ialah memancing. Siapa tahu memancing? Hari ini kita akan memancing perkataan dalam bahasa Arab. Siapa nak cuba dulu? Belajar jadi sesuatu yang dinanti. Amsyad. Ustaz nak kamu cari kereta dalam bahasa Arab. Yeah, bagus. Pandai. Beri tepukan. Okey kelas, siapa lagi yang cuba? Okey, come on Nisrin. Okey Nisrin, Ustaz nak kamu cari bas dalam bahasa Arab. Hafilatun, bas dalam bahasa Arab. Ustaz dah sampai! Okey, hari ini kita akan main game Mario. Mereka mula berani mencuba. Sebut 3 anggota badan dalam bahasa Arab. Uzunun telinga, ainun mata, famun mulut.
mula yakin untuk bertanya. Mula faham apa yang dulunya kabur. Okey kelas, hari ini Ustaz akan bagi keputusan untuk ujian bulan Mei. Zaid Khairi, Tania, Zaidah, Tania Zaidah, banyak pendekatan awak. Is Absha, Tania Is, awak mendapat markah yang paling tinggi di dalam kelas ini. Tania semua, berikan tepukan yang gemuruh untuk diri sendiri. Ustaz ada pengumuman. Esok Ustaz ada kursus dan Ustaz tak ada dalam kelas. Alah, tak payahlah pergi kursus Ustaz. Siapa nak ajar kami? Alah Ustaz, kami nak belajar bahasa Arab. Tapi Ustaz janji, lepas ni Ustaz akan buat game yang lagi best. Bila mereka mula sayang kelas, aku tahu penat ini ada maknanya. Kami bukan guru yang sempurna, tapi kami akan terus belajar agar mereka terus ingin belajar. Ustaz, kami Gen Alpha. Dan kami akan terus membimbing demi masa depan kamu.